So guys, hari ni nak try rendang Tok Hang from 1 Minute Miracle. Satu pack ni boleh dapat banyak ni. Tengok daging ni, weh, ketul-ketul, besar-besar, seketul besar. Nasi ai, makan dengan telur, dengan timun. Sedap. Tak rugi beli. Memang sedap lah kan. Tapi dia tak pedas sangat. Sedap. Enggak kan? Tak kan? Macam mana? Lagi lembut. Lagi. Rasa kat kampung. Rasa Rendang ni boleh makan juga time raya nanti. Korang nak makan dengan ketupat, dengan lemang. Memang kena rendang ni. nanti kalau beli lemang tepi jalan pun tak payah nak masak. Kalau korang beli lemang tepi jalan pun boleh. Makan je dengan rendang ni memang kena. So belilah, okey. Belilah rendang Tok Hang from 1 Minute Miracle. Nak sambung makan.